Ada idea lagi. Oh, okey. Lalu orang makan. Ni tak ada. Ni tak apa. Okey. Idea ada yang akan datang. Maksud saya mungkin yang diterapkan ataupun akan corporate untuk konsert ni ke apa. Mungkin keunikan yang abang. Mungkin ada tautan yang lain lah. Ya, ya. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan apa yang saya suka buat masa ini, saya ingin teruskan sebenarnya. Kalau ikut daripada Brother Syed cakap tadi, fokusnya kepada Kota Baru saja. Tapi kita ingin sumbangkan mungkin yang agak teruk sangat terjejas adalah Kelantan. Tetapi di situ juga kita kena fikir yang juga di Perak juga memerlukan. Walau tak banyak, tapi sekurang-kurangnya ada bahagian lah. Kalau 50% kita berikan kepada Kelantan, mungkin Perak 25% atau Temerloh dan Kemaman dan sebagainya. Saya rasa itu yang kita boleh buat. Dan kalau benda ini berjalan dengan baik, tidak mustahil bagi kita untuk teruskan benda ini kalau ada pihak-pihak yang memerlukan sebenarnya. Dan ini untuk permulaan yang pertama, saya rasa yang penting lah. Mudah-mudahan dia akan berjalan lebih jauh lagi. Terima kasih. Konsep persembahan lagu yang konsep dia memang keseluruhannya ke arah kehidupan lah. Ya, dan tentu sekali peminat-peminat Datuk Hatan Awil atau Datuk M. Nasir, mungkin mereka tentu sekali kerana fitrah manusia dia memang suka berhibur lah. Jadi sekurang-kurangnya mesti ada lagu-lagu yang sesuai dan kena. Lepas tu lagu yang hit song. Kalau tak ada rusuhan, kita akan main secara normal lah. Kalau ada rusuhan, kita kena main lagu-lagu hit song juga lah. Dan kita tengok keadaan. Dan sebenarnya banyak lagi yang kita perlu yang boleh kita berikan sebenarnya. Tapi kita ikut kemampuan buat masa ni. Dan kita akan mula daripada sini lah, insyaAllah. Tentang lagu tadi, awak boleh tanya pada Datuk Hatan atau Datuk M. Nasir, lagu apa yang ni saya tak tahu lagi. Tapi hari ini juga saya nak putuskan, nak tanya beliau lagu apa yang diorang nak nyanyi. Dan lepas tu nanti boleh kita beritahu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Perik ini dari Media Hiburan. Okey, Assalamualaikum. Saya melihat program ini suatu yang bagus. Jadi saya merasakan mungkin ada artis-artis lain yang mahu turut serta dalam program ini. Jadi macam mana tu kalau ada artis yang berminat untuk turut serta dalam konsert ini? Ajukan kepada saya. Siapa-siapa pun. Oh, okey. Saya rasa buat masa yang terdekat ni, diorang hadir bayar tiket tengok dah okey lah. Bagi satu sokongan lah. Kalau nak ikut ramai sangat, nanti konsep tu bercelaru lah. Jadi kita nak lebih hit, kita nak go focus on the performance. Itu yang sebenarnya yang ada di dalam pemikiran saya dan organizer. Dan saya rasa insyaAllah kalau mereka nak turut serta, saya rasa dengan segala hormatnya hadir ke konsepnya. Terima kasih. Okey, soalan kepada Datuk Hatan dan Datuk Nasir. Apabila Datuk Ramli Sarip mencetakkan idea untuk turut serta dalam konsep ini, apakah pandangan kalian berdua? Saya rasa sudah tepat pada masanya, masa dia menghubungi saya dan menyatakan idea besarnya. Saya rasa bagus, ini kita kena buat kerana kita seharusnya menjadi artis yang prihatin dan malapetaka yang berlaku di tempat-tempat yang berlaku malapetaka itu adalah benar, bukan hanya cerita-cerita saja. Jadi bagi saya
rapat bersama dengan Datuk Ramli dengan kawan-kawan yang lain untuk memberi semangat kita untuk membantu mereka. Itu saya rasa satu benda yang sangat bagus. Saya memang pergi ke Kemaman dan beberapa tempat memerlukan masa banjir, dan saya rasa saya bersama mereka dan saya sebelum Datuk Ramli panggil saya memang dah berfikir untuk buat saya penjadi seremban. Tapi apabila Datuk Ramli panggil, saya cakap kita on je, kerana saya memang ada di kampung Pasir Gajah masa banjir, masa kita pasca banjir cuci sekolah. Saya faham penderitaan mereka yang tidak tertanggung. Jadi saya rasa sangat bagus benda ni untuk digerakkan, bukan setakat 22 kita boleh on lagi terus lagi, kerana Sarawak baru banjir semalam, InsyaAllah. Ya, mungkin ada soalan berikutnya daripada media, soalan akhir mungkin sebelum kita. Assalamualaikum. Soalan ini untuk Datuk Ramli Sarip. Okey, saya nak tahu apakah keunikan konsert ni? I mean macam kelainan konsert ni daripada konsert-konsert amal yang sebelum-sebelum. Konsep yang serius tadi. Dia tak ada unik, tak ada benda. Tapi uniknya kalau saya dapat gabungkan artis-artis yang besar bagi saya, Nasir, Awi, Hakan dan muzik-muzik yang ranking yang saya anggap tinggi. Tapi itu satu yang unik lah, yang saya tidak fikir. Tetapi yang indahnya kerana bila saya menghubungi mereka, tidak ada banyak cerita tentang berapa akan aku dapat duit. Itu satu benda yang kadang-kadang saya sebagai mata pencarian kita, walaupun apa juga kita kena terima, tetapi dengan tidak ada mengatakan begitu dan begini, saya rasa dia mengajar saya untuk jadi begitu. Dan terima kasih kepada semua. Baik, soalan daripada Nisa pada Berita Harian. Yang terakhir ke? Ya, yang terakhir. Lagi? Terakhir kali ketiga. Okey. Dah. Okay. Datuk, dalam tempoh sebulan ni konsert ni nak diadakan, akan apa cabaran ataupun semuanya dipermudahkan? Buat masa ni alhamdulillah nampaknya macam okey. Tapi saya yakin dengan artis yang turut serta, dengan rakan-rakan media yang saya nampak hari ini dengan banyak kesungguhan dan rasa keprihatinan, mudah-mudahan ia akan sampai kepada peminat-peminat kita atau yang ingin datang menyaksikan persembahan, seterusnya memberi sikit sumbangan dan juga hiburan di situ. Itu saja. Terima kasih. Alright, okay, kita ada final question, Datuk. Kepada Kak Syah dan Petro Hai. Final question. Okey. Dah. Adik lagi ke? 2 kali? Okey, Datuk Ramli dengan Datuk Atan kan berada di lokasi banjir, melihat penderitaan masyarakat yang mengalami musibah ni kan. So mungkin boleh kongsi dengan kami yang berada di sini antara pengalaman yang kata mungkin Datuk berdua tak dapat lupakan, apa yang menggerakkan hati tu untuk sama-sama turun padang membantu mencari dana-dana bagi membina kediaman mereka dan bantu lagi bantuan kan. Sebab kita dengar macam-macam orang cerita, tapi pengalaman awak sendiri di sana. Saya di Kemaman ada satu rumah. Jadi makcik tu dia menangis tau, dia punya barang semua dah ranak. Lepas tu ada tinggal satu kerusi yang boleh elok lagi. Dia kata hutang yang ini belum habis lagi, dia kena buat hutang baru lagi. Baju sekolah apa. Lepas tu lagi satu, saya sangat terpanggil apabila saya pergi mencuci sekolah di Pasir Gajah. Saya terpandang anak kecil yang
darjah 2, darjah 3. Kalau kita di KL, anak kita bulan Disember mungkin pergi cuti sana, cuti Legoland lah macam. Tetapi mereka kena lalu benda tu every year without cuti sekolah. Dia pindah fikir, dia kena face benda tu. So boleh awak semua imagine benda tu. Tidak ada istilah cuti dalam mereka, kerana mereka kena lalu benda tu. Cuti sekolah macam last year punya happen dekat Pasir Gajah, 6 kaki sampai ke Bumbung. Tahun ni kurang sikit, lebih kurang 5 kaki. But it is still, dan anak-anak ini kena face benda ni dan kena pergi sekolah dengan tanpa uniform yang komplit. So fikirkan sendiri. Ya, itu dia. Ada jawapan lagi ke Datuk Ramli? Okey. Saya pergi tu antara sedih dan malu. Malunya sebelum ni saya pernah pergi ke Aceh waktu 10 tahun yang lalu. Kita tengok benda tu yang lebih berganda-ganda lah, dia punya musibah tu sebenarnya. Yang dia tolak mayat-mayat dengan wheelbarrow saja. Dia nampak daging dia dengan merah. Tapi apa juga, kita telah setiap tahun, hampir setiap tahun, saban tahun diberi satu rasa yang untuk bersedia sebenarnya. Tapi kita tidak pernah rasakan benda ini akan jadi begitu serius. Jadi kali ini satu benda yang sangat serius, tapi tidak banyak korban nyawa yang berlaku sebenarnya. Hanya harta benda kemusnahan, tidak seperti yang negeri lain. Dan di situ pula kadang-kadang bila saya sampai, mereka tidak tengok siapa M-Bank ke yang hantar barang. Dia suka ambil gambar dulu, ambil gambar semua dengan, dia lupa benda-benda yang agak-agak yang kehilangan apa tentang masalah dia. Jadi saya rasa macam seolah-olah macam tak fokus tak. Saya datang tu macam tapi bila saya tengok ke arah yang positif, sebenarnya mereka itu satu terapi juga. Dia menghilangkan satu punya rasa kerisauan, kekecewaan, kesedihan di situ. Tak kira anak Pak Haji ke Mak Haji, kadang boleh nampak yang diorang tu senyum dan sebagainya. Dan saya tidak boleh, saya cuba lari daripada ini. Tetapi kadang Tan Sri Azman terus panggil saya untuk peserta sama. Kadang-kadang saya tak rasa selesa, kerana saya rasa penglibatan saya terlalu kecil sebenarnya. Tetapi mungkin itu saja yang saya dapat beri. Dan mudah-mudahan satu iktibar yang sangat penting, satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bagi semua juga pada negara. Itu. Okey. Dah tak ada 3, 2 kali je. Alright, okey dah. Betul, tak ada dah. Okey, terima kasih Datuk Ramli. Okey. Okey, cuba jawapan tadi. Baik, setelah baik saya jawab kita. Kalau ada soalan lagi, saya pasti lebih banyak soalan dari rakan media, tapi kita akan buat round table interview nanti. Baik, seterusnya kita akan ke sesi bergambar sebagai tamu semuanya. Kita buat para tetamu kehormat kita dari sesi bergambar. Kita jemput juga ke semua jurugambar untuk tampil ke hadapan. Kita jemput juga petugas-petugas PWTC untuk mengalihkan meja untuk sesi bergambar. Kita akan adakan 2 sesi bergambar. Pertamanya kita tamu kehormat, dan keduanya kita nak jemput ke semua musician yang ada pada hari ini juga. Kejap lagi. Yang first ni belum lagi. Fauzi, rosak. Oh, nanti dulu. Okey. Baik, dan untuk mengetahui anda, tiket-tiket berharga RM153 telah boleh didapati bermula hari ini. Anda boleh dapatkan secara pembelian online di ilastotickets.com atau di Rock Corner, Victoria Music Station dan juga Acoustic Music Station di sekitar Lembah Kelang. Dia have to come forward. Okey deh. Yang depan ambil juga. Baik, ini dia tonggak-tonggak utama untuk konsert Doa Langit dan Bumi yang akan diadakan pada 22 Februari kelak, bertempat di Dewan Merdeka PWTC Kuala Lumpur. I want to ask him to do listen to. Okey, bagian tengah pula.